Hari ini kita akan bincangkan tentang kenapa perlindungan takaful itu penting. Ada banyak sebab kenapa kita perlu ada perlindungan takaful, terutamanya dalam kehidupan yang penuh dengan risiko. Betul tu. Contohnya kalau kita sakit atau terlibat dalam kemalangan, kita perlukan wang untuk teruskan hidup. Takaful ni sebenarnya membantu kita dalam hal itu, dapat pampasan tunai untuk tanggung kos rawatan atau penggantian pendapatan. Memang penting, terutamanya bila kos perubatan semakin mahal. Rawatan di hospital swasta seperti rawatan jantung ataupun kanser boleh cecah puluhan ribu ringgit. Kalau tak ada takaful, agak sukar juga untuk menampung kos-kos ni kan. Betul, kalau ada takaful, dia boleh bantu tanggung kos tersebut. Sekurang-kurangnya, simpanan kita tak habis begitu saja. Kita tak perlu risau tentang masalah kewangan yang datang tanpa diduga. Tapi ada juga yang risau tentang beban hutang yang tertinggal kepada waris kan. Misalnya, hutang rumah atau kereta. Kalau kita meninggal dunia, waris yang terpaksa tanggung. Takaful boleh jadi penyelamat dalam situasi macam ni. Ya, betul. Takaful boleh bantu selesaikan hutang supaya waris tak perlu terbeban. Itu juga salah satu sebab kenapa takaful ni penting. Kita tak mau meninggalkan masalah kewangan untuk keluarga, terutama di saat mereka sedang berduka. Ada satu lagi aspek yang sangat penting, jaminan pendapatan kepada keluarga. Kalau kita hilang upaya dan tak boleh bekerja, siapa yang akan tanggung belanja dapur atau yuran sekolah anak-anak? Itu sebabnya takaful sangat membantu. Ia menyediakan pengganti pendapatan supaya keluarga kita tetap dapat hidup dengan baik, seperti biasa. Kita tak perlu risau tentang masa depan keluarga. Selain itu, ramai orang fikir simpanan dalam KWSP, ASB ataupun tabung haji cukup untuk masa depan. Tapi bila musibah besar datang, simpanan tu boleh habis sekelip mata. Betul. Dan di sinilah takaful berfungsi. Takaful menjadi backup tunai yang tak akan ganggu simpanan atau pelaburan kita yang lain. Ia menyediakan perlindungan tambahan. Ada satu perkara menarik tentang takaful yang berbeza dengan insurans konvensional. Sini konsepnya adalah tolong-menolong. Kita saling bantu-membantu dalam menghadapi musibah. Kita derma untuk orang lain yang perlukan bantuan dan bila tiba giliran kita, sistem yang sama akan membantu kita. Itu yang menarik tentang takaful. Kita bukan hanya melindungi diri sendiri tapi juga membantu orang lain yang sedang susah. Konsep yang sangat mulia. Betul. Jadi jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut atau mendapatkan sebut harga pelan takaful, saya cadangkan untuk hubungi pakar takaful seperti Azizam Saidina Othman. Hubungi beliau di 019-577-8008. Sebelum kita tamatkan perbincangan hari ini, satu persoalan yang saya nak lontarkan. Adakah kita benar-benar sedar betapa pentingnya perlindungan takaful dalam kehidupan seharian kita?